Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Nizam. Nombor matrik C24A2628. Nama saya Siti Rabiatul Adawiah binti Mazlan. Nombor matrik C24A2631. Hai, nama saya Siti Nurhadini binti Saidi. Nombor matrik C24A2691. Saya Nur Aina Safia binti Azizat. Nama matrik C24A2667. Hai, nama saya Nur Fatihah binti Maknor. Nombor matrik C24A2666. Nama saya Nur Ainisa binti Muhammad. Nombor matrik C24A2669. Hai, nama saya Namra Syazwani binti Suhaimi bernombor matrik C24A2392. Nama saya Nur Amalia binti Razali. Nombor matrik C24A2265. Hai, saya Amir Azam bin Anizam. Nombor matrik C24A2605. Hai, nama saya Nurbaya binti Muhammad Tajuddin C24A2313. Arahan permainan. Setiap kumpulan perlu berdiri dalam satu barisan. Kemudian, ketua kumpulan akan diberikan satu teks untuk dihafal dalam masa 2 minit. Ketua kumpulan akan membisikkan mesej tersebut kepada ahli kumpulannya seterusnya sebanyak 3 kali sahaja. Pemain kedua akan menyampaikan apa yang didengar ke pemain seterusnya secara bergilir sehingga pemain terakhir. Pemain terakhir akan menyebut secara kuat mesej yang didengar dan mesej tersebut akan dibandingkan sama ada tepat ataupun tidak. Kuku, kaki, kakak, kuku, kaku, kuku, kikis, kikis, satu, dua. Game start dari sekarang. Sampai habis. Kuku, kaki, kakakku, kaku, kukikis, kikis. Kuku, kaki, kakakku, kaku, kukikis, kikis. Macam mana? Kuku kaki, kuku kakakku kaku, kuku kaki kakakku kaku, kuku kaki kakakku kaku, kuku kikis kikis, kuku kikis kikis. Kuku kaki kakakku kaku, kaku, kuku kikis kikis, kuku kaki kakakku kaku, kuku kikis kikis, kaki kakakku, kuku kikis kikis. Itu je. Kuku kaki kakakku kaku, kuku kaki kakakku kaku, kuku kikis kikis. Kuku kikis kikis, kuku kikis kikis, kuku kaki kakakku kaku, kikis kikis. Jadi jawapannya adalah Kuku kaki kakakku kaku, kikis kikis. ada lagi sekali. Okey, lagi sekali. Apa jawapannya? Kuku kaki kakakku kaku,
Ku kikis-kikis. Itu je? Yakin? Betul? Game bermula daripada sekarang. Kiki pergi ke kafe kemarin untuk mencari koko. Kiki pergi ke kafe kemarin untuk mencari koko. Kiki pergi ke kafe untuk mencari koko. Salah. Untuk mencapai 3 objektif utama. Yang pertama, menganalisis sejauh mana sesuatu mesej boleh berubah apabila disampaikan secara lisan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Kedua, menilai keberkesanan komunikasi lisan dalam kumpulan dan mengenal pasti halangan komunikasi. Yang ketiga, menilai tahap fokus, kemahiran mendengar secara aktif dan ingatan jangka pendek para peserta. Untuk mencapai objektif ini, kami menjalankan satu simulasi yang melibatkan sekumpulan peserta. Dalam simulasi ini, seorang peserta pertama akan membaca satu mesej atau cerita pendek selama 2 minit. Selepas itu, dia akan menyampaikan mesej tersebut secara lisan kepada peserta kedua. Peserta kedua pula akan menyampaikan kepada peserta ketiga dan proses ini berterusan sehingga peserta terakhir menyampaikan semula mesej tersebut kepada semua. Apa yang menarik dalam simulasi ini ialah kita akan melihat sejauh mana mesej asal itu berubah selepas disampaikan secara berulang-ulang melalui mulut ke mulut. Aktiviti ini menyerupai permainan telefon rusak tetapi dalam konteks yang lebih serius dan bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek komunikasi sebenar. Mari kita bincangkan objektif pertama, iaitu menganalisis sejauh mana sesuatu mesej boleh berubah apabila disampaikan secara lisan. Melalui simulasi ini, kita dapati bahawa mesej asal biasanya akan mengalami beberapa perubahan. Kadang-kala perubahan itu kecil seperti tertinggal 1 atau 2 fakta. Tetapi dalam beberapa kes, maklumat penting boleh hilang atau mesej tersebut boleh berubah maksud sepenuhnya. Perubahan ini boleh berlaku atas beberapa sebab, iaitu
kesilapan pendengaran yang mungkin peserta tidak dengar dengan jelas. Kemudian kekeliruan bahasa atau istilah, contohnya penggunaan perkataan yang kurang difahami. Kemudian ingatan jangka pendek yang terhad kerana manusia hanya mampu mengingati sekitar 7 hingga 2 butiran maklumat pada satu masa. Melalui pemerhatian ini, kita dapat menyimpulkan bahawa mesej yang disampaikan secara lisan tanpa sokongan bertulis atau visual berisiko untuk disalah tafsir atau berubah maksudnya apabila berpindah dari satu individu ke individu yang lain. Seterusnya, kita lihat objektif kedua, iaitu menilai keberkesanan komunikasi lisan dalam kumpulan dan mengenal pasti halangan komunikasi. Dalam simulasi tadi, kita boleh melihat dengan jelas bagaimana sesuatu kumpulan boleh berdepan dengan beberapa cabaran seperti berkomunikasi. Antara halangan yang dikenal pasti ialah: pertama, kurang tumpuan. Apabila peserta tidak benar-benar memberi perhatian semasa orang lain bercakap. Kedua, gangguan bunyi persekitaran yang mengganggu tumpuan dan pendengaran. Ketiga, kekeliruan peranan. Apabila peserta tidak pasti sama ada mereka perlu bertanya semula atau hanya menyampaikan apa yang mereka faham. Keempat, kebimbangan atau rasa malu yang menyebabkan mereka tidak yakin untuk menyampaikan mesej dengan jelas. Namun begitu, kumpulan yang mempunyai komunikasi terbuka dan rasa percaya antara ahli biasanya dapat menyampaikan mesej dengan lebih baik dan lebih tepat. Ini membuktikan bahawa keberkesanan komunikasi bukan sahaja bergantung kepada individu tetapi juga pada suasana dan hubungan antara ahli kumpulan. Akhir sekali, untuk objektif ketiga iaitu menilai tahap fokus, kemahiran mendengar secara aktif dan ingatan jangka pendek. Simulasi ini benar-benar menguji sejauh mana peserta memberi fokus kepada mesej yang disampaikan kepada mereka. Kemahiran mendengar secara aktif amat penting, bukan sekadar mendengar tetapi memahami, menyusun maklumat dalam fikiran dan kemudiannya menyampaikan semula dengan tepat. Ramai peserta mendapati bahawa mereka perlu menggunakan strategi tertentu seperti mengulang mesej dalam kepala mereka sendiri, memberi tumpuan sepenuhnya tanpa gangguan atau menangkap kata kunci atau maklumat penting. Kemahiran seperti ini sangat penting bukan sahaja dalam aktiviti simulasi tetapi juga dalam kehidupan seharian seperti ketika mendengar arahan guru, berbincang dalam kumpulan atau semasa pembentangan. Kesimpulannya, simulasi ini telah membantu kita melihat secara praktikal bagaimana komunikasi lisan boleh terjejas oleh pelbagai faktor. Ia juga membuktikan betapa pentingnya fokus, pendengaran aktif dan ingatan jangka pendek dalam memastikan mesej yang difahami dan disampaikan dengan tepat. Semoga aktiviti ini membuka mata kita tentang kepentingan komunikasi yang berkesan dalam kehidupan seharian, sama ada dalam konteks pembelajaran, kerja berkumpulan atau perhubungan sosial. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua dan terima kasih kerana telah menikmati video simulasi yang telah kami tunjukkan.